nur tu bila datang, zulumat terbuka. Bila zulumat terbuka, dia nampak lah. Ya, cermin, sifat cermin menangkap. Ya, bila dia tak nampak, sebab tebal debu. Bila kita sental debu tentang tanpa berkilat cermin tu, jangan kita terperanjat. Macam-macam nampak dalam cermin. Jangan terperanjat, dia dah bersih. Tu je kaedah dia. Bila kita rasak dia bersih, terbuka lah. Sebab sifat cermin tu dia menangkap. Qalbi tu dia boleh tangkap. Alam apa dia boleh tangkap. Tapi oleh kerana hijab banyak sangat, hijab tu yang kita buang, basuh, cuci betul-betul, terbuka lah. Ya. Dan terbuka yang paling besar, terbuka dengan Allah. Itu yang paling besar. Bersetengah riwayat kata Sayyidi Ahmad Idris, dia mohon supaya jangan dibuka lain melainkan dengan Rasulullah terus. Itu Sayyidi Ahmad Idris yang lain. Sebab takut kita leka. Ya. Ada nak Syaban dibuka macam-macam kan. Masuk hutan, pokok semua bercakap. Pokok bercakap, aku obat penyakit ni. Pergi pokok tu, aku obat penyakit. Betul. Jadi kalau kita asyik dengan tu, jadi tukang obat lah. Jadi tukang obat. Betul, memang buat betul. Bagi ahli lah, dia tak pandang benda tu, dia pandang satu je semua. Af'al Allah Ta'ala. Dah, cukup dekat tu je. Ya. Ada budak-budak suluk kan pergi sembahyang Jumaat tanpa kena tunduk kepala. Dia orang pun tak dipandang tuan macam-macam kepala dia. Dah, kau jangan tengok. Minta tak tutup je. Ya. Sebab bila dah bersih memang terbuka. Bila terbuka minta tutup je kan kau asyik pandang macam-macam kepala dia. Ya, Syekh Abdul Qadir Jalani punya hebat karamat dia tentang sarung dia punya kasut terbuka kan. Sarung kasut dia terbuka. Seorang tu pemuda kata, ya Syekh, doakan saya. Dia khidmat dengan Syekh Abdul Qadir Jalani, imam tarikat Qadiriyah. Ya. Dia kata, aku doa kau jadi orang. Besok entar lagi aku doa kau jadi orang. Hari-hari doa jadi orang Syekh, lain tak ada. Habis Syekh Qadir Jalani ambil kasut aku tuan, kasut. Sarung kasut aku kau pandang dalam masjid tu. Yang tengah semayang, tengah rokok, tengah sujud baca Quran macam kau pandang aja. Dia pun sarung aja. Allah. Macam-macam kepala dia kan. Yang kekal kepala insan tak ramai. Sebab apa? Dia akan diterjemah ala suratin nafs, atau nafsu diri, nafsu ni. Ya, mulut nampak zahir baca Quran tapi hati ke mana? Kadang baca Quran suruh puji macam-macam. Itu mana? Sarung kasut aulia tu buka hijab dan masya-Allah hebat ya. Itu ahli bait Rasulullah SAW, imam tarikat Qadiriyah. Semua tarikat hebat-hebat dan jangan ada kita banding tarikat ni hebat, tarikat ni jangan. Semua tarikat adalah hebat belaka. Imam-imam tarikat kalau kita tengok semua ahli bait Rasulullah SAW. Sayyidi Ahmad Idris dua-dua kiri kanan, ibu bapa ahli bait. Ya Hasan Husin, Syabandi pun Hasan Husin, Qadiriyah pun Hasan Husin. Hebat-hebat bukan jarang orang, tu rahsia. Ya, orang mempusakai nur Rasulullah. Tu panjang cerita lah tu. Habis nanti